boleh minta kursi selamat. Saya harap dia kata Nurizzah ni balik pada tampau. Jangan cari kursi selamat. Oh sedap cakap macam tu. Kan? Saya memang setuju. Saya memang setuju pemetaan PAUD itu harus diambil semula. Kan? Kalau bukan Nurizzah pun mesti diambil semula pemetaan PAUD itu daripada Fawaz ni. Tak langsung tak ada fungsi pun. Ya, PAS minta jadi wakil rakyat di pemetaan PAUD. Harus diambil semula. Kalau Nurizzah bertanding kat situ lagi saya suka. Kan? Tapi kalau Nurizzah tak tanding pun saya nak orang lain mesti rampas balik pemetaan PAUD. Ini memang kita setuju. Pemetaan PAUD itu ditandingi semula. Lebih-lebih lagi oleh Nurizzah. Kan? Tapi jangan duk kata jangan cari kursi selamat, yang kau tu tak pernah keluar dari pandan tu. Kau tu sebenarnya tak pernah keluar dari kursi selamat. Kan? Kita nak kursi selamat sebab orang lain kita ada macam-macam duk kata. Ini masalah dia. Kalau kita rasa nak duk kursi selamat tidak masalah, tapi jangan ada petikatkan orang lain. Anwar berani bertanding di Tambun. Dah berani dah menang pun. Dia tak payah timbul soalan berani tak berani, dah menang pun di Tambun. Kan, kalau dipindah pun tidak ada masalah. Sebab itulah kerja Anwar daripada dulu lagi. Kan, dulu duk Polisen menang besar. Orang kata bila tinggalkan Polisen, dia katanya kita takut. Kan, dia kata Anwar takut. Sebab tu dia lari Polisen, takut apa? Dia menang besar. Lagi besar daripada sebelum itu. Sebelum dia bertanding di Polisen tu, penyandang Polisen itu, berapa ribu undi masa tu. Anwar menang, ambil tanding kat situ, jauh besar. Meningkat majoriti di Polisen. Kan? Orang kata dia keluar Polisen sebab dia takut. Takut apa? Dia bukannya menang 200-300 undi. Puluh ribu dia menang dekat Polisen. Tak ada sebab dia takut. Dia pergi ke Pandan atas sebab strategi parti. Untuk memperluaskan Polisen dia dah buat kerja dia, nama dah cantik. Mana parti dah mengekalkan perkhidmatan yang baik di Polisen. Mana kalau ditinggalkan Polisen, orang lain nak ambil alih di Polisen, dah sedap duduk dah. Pasal dia dah bersihkan kawasan Polisen. Sekarang dia pergi kawasan Tambun. Dia bersih Tambun. Dan dia menang di Tambun. Kalau dia tinggal kat Tambun, mana masalahnya? Dia pergi tempat lain pula. Kan? Tak pelik kalau dia kekal ke atau dia keluar. Itulah Anwar Ibrahim yang kita tahu. Dia boleh duduk situ, dia boleh keluar. Dia berani duduk tempat, dia boleh keluar dari tempat yang lain. Itulah Anwar Ibrahim. Yang kita duk katakan Anwar lemah. Kita dia bertengkek situ. Lepas sudah. Melekat telur kita kat Pandan tu. Kan? Nak balik kampung pun tak berani. Jadi jangan sebut orang. Jangan duk kata kat orang. Kita ni, suluh diri kita dulu. Kemudian dalam podcast pun dia sebut. Akan datang dia kata, masalah untuk nak meletakkan kepimpinan parti bertanding. Dia kata. Macam dia tahu pula masalah tu. Kan? Dia kata akan datang ni, PRU16 ni, pemimpin parti akan bermasalah untuk meletakkan pimpinan-pimpinan parti di mana mereka nak bertanding. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kan? Meletakkan pimpinan parti apa masalahnya? Tak ada masalah. Siapa yang sekarang jadi di parlimen dan buat prestasi yang baik di kawasan itu, maka dia kekal kat situ. Apa masalahnya? Dia kata sebab apa masalah? Sebab daripada kesilapan di dalam pemilihan parti. Dekat situ pula. Dia kata parti ini akan bermasalah meletakkan calon pada PRU16 akan datang sebab parti buat silap. Sebab tu pemilihan parti. Oh, itu pula kau kaitkan. Sebab dia kalah pemilihan parti, sebab hiruk-hiruk ni kalah dalam pemilihan parti, maka akan datang parti bermasalah. Macam tu. Kan? Bagi saya, kalau hiruk tu menang, itu yang bermasalah pada parti. Ini bagi saya, pandangan saya. Kalau hiruk itu menang itu pemilihan parti, kenapa puak dia menang, ini yang akan mendatangkan masalah pada parti. Sebab timbalan Presiden parti hiruk itu adalah orang yang tidak pernah menghormati Presiden parti. Orang yang bersikap kurang ajar dengan Presiden parti. Mana mungkin kita boleh menghadapi perang raya kalau Presiden parti dan timbalan dia tiap satu kepala. Ini saya tak bagi tahu. Sebab tu saya bersyukur sangat hiruk kalah. Kalau menang itu lagi saudara, lagi bermasalah parti kita nak menghadapi pilihan raya. Sebab kita ada timbalan presiden yang tak menghormati presiden. Timbalan presiden yang mengata macam-macam dekat presiden. Macam mana kita hadapi pilihan raya macam itu? Jadi bagi saya, kalau untuk PRU akan datang, tak ada masalah. Kan? Tapi dalam podcast Rafizi, dia kata apa? Akan datang ni ada masalah. Nak letak calon. Berpunca daripada kesilapan dalam pemilihan parti. Apa kena pemilihan parti dengan pilihan raya?
Kan? Apa kenanya pembela parti dengan pelanggan raya? Contoh Akmal Nasir. Akmal tu geng hero. Kan? Akmal geng hero. Dia ahli parlimen Johor Bahru. Kan? Kalau dia berkhidmat dengan cemerlang, dia mempunyai prestasi yang baik, apatah lagi sebagai menteri, timbalan menteri yang baik, dan di parlimen pula dia berkhidmat cemerlang, apa masalahnya Anwar kekalkan dia bertanding di Johor Bahru? So, apa masalah? Pada pentingnya hero. Isu sekarang bukan hero. Hero Piko dah ada. Hero dia tu pelanggan raya ya. Dan hero dah terbenam dah saudara. Dengan berjuti 6,000 lebih. Tak ada cerita dah pasal hero. Hero dah tercampur dalam tanah lah sekarang ni. Pihak raya akan datang tak ada kena mengenang hero. Semuanya mewakili parti keadilan. Semuanya mewakili Pakatan Harapan.